Tolong lagu saya. Betul bukan di Kupa Kupi di Sarawak FM. Dan kita pergi ke Fah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari tu agak lain sedikit sebab kami nak buat vlog. Kami dapat jemputan untuk rakaman Kupa Kupi berkenaan dengan kelestarian budaya dalam fashion. So you guys, today kami akan sajikan kita orang dengan vlog. Macam ni the recording happen. Macam ni kami macam di floor kami menjalani rakaman di Kupa Kupi di Sarawak FM. Now time dah pukul 8. Rakaman start maybe pukul 9. So I'm on my way untuk pergi ke RTM. Kami akan ngembat Lin hari tu for my assistant. Dia akan bawa kamera tu. Kami dua akan berjumpa dekat sini. Jom. Enjoy. Okay, so now kita dah berada di depan auditorium P.Ramlee dekat RTM. So Lin dah datang. Dia akan jadi camera girl. Oh Allah, bateri! Oh my god, jap. Okay. Bercepat, berselang si. Api-api. Okay. Mau top up ke? Apa-apa. Blusher. Oh. Si nampak tak kau blusher ni? Sikit je. Tapi kacau. Dah record kah? Dah. Saya boleh touch lagi. Tak salah. Lagi tak. Kita tidak boleh. Gugup. Patut dengan soalan macam ilmiah. Padu halian nak. Apa ya? Ini semua. Saya makan ikan ya. Apa ya? Ikan bui. Pertama sekali saya nak minta maaf. Handphone saya pada hijau. Boleh orang-orang punya halu gila. Aduh. Getting. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya minta maaf pula sebab kelewatan saya hari itu. Senyap. Saya dua yang mesti ada. Ya benar ada. Dua lagu saya. Betul bukan? Punya lekat show ada makan-makan lah. Kita makan angin dah. Thank you. Oh, situ. Tak pakai sini dek? Besok beri air depan dia. Wake up call. Takut air tahu nanti. Ikan-ikan dia je. Oh. Okay, so kita dah settle dah. Interview for Kupa Kupi kami agak blur. Then kita pergi ke Fah. Kita nak top up stop tu kedai. Then kita shower. Dah. Dua dekat Dila. Mau. Okay. Kanan okay. Nah. Ini ada bawah tu dah 1 meter. Tak 1.8 cm. Ya. Sate pun. Jalan-jalan cari makan. Salah. Cari makan tak kan? Oh, cari makan. Salah. Saya dah lah kak. Ada kain lace kah? Oh, pensel. Warna hot.
Kita nak balik dah. Sudah di dalam kereta. Wanita. Ya Allah. RM12.30. Tak ada boleh tu. Okay guys, that's all vlog for today. Kita terus muka ambil ujung. Bukan. You tripping, bro. You tripping. Jom ya. Hijau dah. Kakak ya? Mana nak cakap? Oh. Tak dapat nak cakap ni. Okay, so dah sampai lah kedai. Tidak buat closing tapi jadi. Alright, so that's all vlog for today. Kami rasa ambil isi perform gila lah dengan Kupa Kopi kali tu. Sebenarnya sebab yang utama banyak gila audio problem tadi kan. Kadang-kadang suara pandai humming lah, itu dah ini semua tak ada ambil video dia kan. Lepas lagi kita menunggu host kita yang baru datang dari KL. Ni ada emergency, so delay lagi. Lepas kami pun dah lost. Stop dah. Kami dah stop dah apa nak dikelakar. So jadi macam enjoy je lah. Recording yang akan disiarkan pada 31 Mac dekat RTM TV1. Nama rancangannya adalah Kupa Kopi. So itu saja vlog saya hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk orang nak komen, tak komen lah. Kita orang nak like, kita orang like lah. Yang pasti kita orang tolong subscribe. Betul. Okay, ajak kakak kita kan. Itu saja. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, okay. Hari itu adalah hari di mana yang kami nantikan untuk recording Kupa Kupiria on air. Kira dalam TV lah. So, now kami tengah menanti dengan debarnya. Kami harap everything is okay sebab hari yang kami siap perform bah. Kami siap perform. So, kita orang tengoklah. Wow. Ya, Kupa Kopi. That's me. Oh my God. Nervous weh. That time really nervous. Untuk kita orang nak nangga full, orang boleh tengok dekat siaran ulangan ataupun kita orang boleh tangga dekat RTM Click. Kita boleh tengok kat RTM Click Kupa Kopi untuk melestarikan fashion. Okay, that's all. Bye-bye.